يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة. Segala urusan kami semua ini ya Allah kepada-Mu ya Allah. Bila kasih dan sayang-Mu ya Allah, rahmati kami ya Allah. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي. 1, 2, 3. صلاة وسلام محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد. Okey, kepada semua yang nak berlepas, kami doakan semoga selamat pergi dan kembali. Semoga mendapat haji mabrur. Umrah. Semoga mendapat umrah mabrur, dan doakan kami juga dapat haji tahun ni. Okay, let's go. الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن. Okay, sekarang kita dah di airport Jeddah. Sekarang kita nak tunggu bas untuk bawa kita ke hotel di Mekah. فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. Kalau siapa yang tak dapat tahan, bawah tingkat 2 bawah ni saja ada food court boleh beli. Okay, alhamdulillah kita dah selamat sampai ke bilik Kita ambil bilik berlima dekat Safa Tower ni. Alhamdulillah bilik selesa. في هجرة الهادي نبينا ذكرى لا تنسى صلوا عليه يا الله. من مكة هاجر للمدينة يوم حارت الأيام فيه يا الله. أحمد المختار وصاحبه في النار يناجي. يغيثنا وينجينا، لا تحزن لا 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 والله معنا. ومضى بعزم وسكينة معه لطف الله يحتوي يا الله. والأرض تنبت ياسمينا شوقا للنبي حنت إليه يا الله. أحمد المختار مولاي صل وسلم. Alhamdulillah. Bawa anak dekat Nabi Ismail. Nabi Ismail masih lagi baby. Masih pegang motor. Pegang aja sekarang masih ada. Jadi, kalau kita tengok, wah, masya Allah. Masa bertemu dengan المد كطلعته وجهه جميل والشمس
شمسك بسمته سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير ingatan kepada kita untuk kita lebih sayang Islam. دائما أبدا على حبيبك هذا سوب صوت. Your name Muhammad? Kawan. Fawad. ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله. Okey, petang ni kita ambil package tambahan Kita akan mendaki Gua Hira insya-Allah. So in our team ada 6 orang yang pergi. Let's go, bismillah. Jalanan ke Hira, Jabal Nur. حي فينا منك حلو الوصايا نسألك الله تجمعنا Lambai, masya-Allah. Kita sekarang di kaki Jabal Nur. InsyaAllah geng-geng kita, geng Pascal semua akan naik ke Gua Hira dengan lafaz bismillah. So the different tinggi sekali ni kita hiking daripada bawah daripada bawah terus. Sebab dia hantar dengan bas yang hantar tak boleh naik atas. So memang bismillah lah. Tu itu sayuk tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dah ambil gambar cantik. Kita dah sampai dekat tempat checkpoint. Sekarang jam 5.25 petang Bismillah kita tengok berapa lama kita nak sampai atas. المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه Okay. Dah 12 minit. Baru 540 meter. Sangkutlah kat dalam kedai tadi tu. Sangkut dekat kedai ni tadi. Dalam ni dia jual macam-macam barang. Pit stop pula semua. Okey. Belah kanan ada tangga. Belah kiri ada berpasir. Apa pilih yang mana? Yang kita sampai dekat second checkpoint Tengok belakang sana view Clock Tower dengan Bandar Raya Mekah. So kita teruskan perjalanan. Kita tengok Masjidil Haram Clock Tower. Ini Bandar Raya Mekah. Subhanallah. Oh, jauh lagi perjalanan. Let's go. Kita dah tak jauh nak sampai. Sikit lagi. Subhanallah. Bayangkan kita naik sekarang ada tangga. Rasulullah naik dulu. Batu original. Subhanallah. Hebat Rasulullah. Jarak dah 1.9 km kita naik. Masa 51 minit. Saya last sekali yang lain semua dah sampai dah kot. Tengok ada orang solat kat itu. البدر كطلعته وجهه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل. Kalau kita tengok Demigo dekat situ. Subhanallah. خلقي ومصطفى وحبيب. Alhamdulillah di situlah Gua Hira Gua Hira di situ. Alhamdulillah Fatih dah sampai. Okey, tengok sini. على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا
So catatan masa kita 1 jam 5 minit sejauh 2 km. Alhamdulillah. Turun geng-geng kita nak turun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu nampak lampu-lampu kecil-kecil tu, merenyut sampai atas tu lah. Kita dah sampai separuh perjalanan, turun. Belum sampai bawah lagi. So slow turun lah. Turun nampak macam lebih senang lah daripada naik. Nabi turun dari Muhammad. Orang yang pertama kali dijumpai Nabi adalah Jibril. Khadijah bin berjalan biasa lagi tu. Luas dari jalan 1.772.000 jarak antara 2 dan 18 meter. Luas gua 5,8 meter persegi dan ujung gua menghadap ke arah. Okey, hari ini kita nak buat ziarah luar Mekah. InsyaAllah kita akan pergi ke Arafah, kita akan pergi ke Mina, Muzdalifah. Kita tengok tempat-tempat bersejarah lagi yang ada dekat Mekah. Kita akan lalu Gua Hira dan Jabal Nur. InsyaAllah semua dah ready, let's go. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Selamat. ولو كان لذلك خير From now you'll share all your joys through hardships, support each other. Together worshipping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids to make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet. وجمع بينكما في خير. بارك الله بارك الله. Luas weh, luas. Okey ah, ni mataf tingkat 2 ah. Nak tawaf tingkat 2. Nampak tu, so semua orang akan tawaf sana, tawaf sini, keluasan untuk tawaf. Subhanallah. Ground floor lain, tingkat 1 lain, ni tingkat 2. Tu kat bawah nak nampak pun sepi-sepi lah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Semua orang pakai kasut. Kotak dalam ni, construction everywhere. Everywhere. Nampak? Keren-keren semua duduk dalam bekerja. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu
Okay, hari ini 5 hari bulan 2. Kita semua akan berangkat daripada Mekah ke Madinah. InsyaAllah akan menaiki train. Subhanallah, train station mahanya cantik. Okay, hari ini kita naik bullet train daripada Mekah ke Madinah. InsyaAllah. Sikit Man. Ya. Dah stop dah. Dia Alhamdulillah. Okey, good. Kita beli Bonjela. Okey. Good. Alah sayang. Alah. So kita beli coklat sikit kat sini. Costa. Okey, kita dah nak check in. Bismillah. Dan nak masuk tempat tiket untuk pergi naik train. Tengok Pascal kita steady. I'm going up the stairs. Go upstairs ya. Kuruslah Fawaz kalau macam ni. Fuyo. Tak jadi kurus lah macam ni. Okey, kita dah nak boarding, nak masuk train. Bismillah. Okey, coach number 11 4:20 ke Madinah. Tolak sekarang. You're the one who knows my destiny. I'll be alright. I'm sure that you'll look after me. You know what's inside of me. All my life, I know you've been blessing me. You're the only one who knows my destiny. I'll be alright. I'm sure that you'll look after me. You know what's inside of me. Tengok visit. 3-1-2 3-1-2. Okay. Ya Allah, bagilah pandai anak saudara aku ni. Nombor 1. Tak nombor 2 pun nombor 1 lah kat dalam kelas. Dalam tingkatan. Doa amin lah. Bagus. Faris, mana kerja sekolah? Pokok. Bagus lah ni, tengok ni. Ini yang dia kata sambil cuti, sambil belajar. Dia ada kelas online lagi. Faris, tunjukkan skill sambil makan dekat restoran nanti bawa dia. Allah. Man, tengok sini Man. Tengok pati. Yes. Okey, 25 minit dah sampai ke Jeddah. Sangat laju lah train ni. Subhanallah. Oh God, I need your peace. I still believe with Okey, alhamdulillah kita dah sampai Madinah. In my dreams I make my way to Medina, the home and chosen place of our beloved prophet, where all I feel is peace and so much joy around. No better place for me. Yeah, Medina, Medina, Medina to Nabi, Medina, Medina. That's where I wanna be. Medina, Medina, Medina to Nabi, Medina, Medina. That's where I wanna be. Oh, Medina, Medina. Allah.
a smile on every face, a special place for me. Yeah, Medina, Medina, Medina to Nabi, Medina, Medina, that's where I wanna be. Okey, alhamdulillah pagi ni kita nak pergi ziarah luar Masjid Nabawi. يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك. Okey mak. Boleh? Boleh mak duduk aja kursi, orang tolak mak jalan. Nama tempat ni adalah Sakifah Bani Sa'idah. Sakifah Bani Sa'idah. Sakifah ni adalah satu pondok yang mempunyai 3 dinding. Kanan, kiri dan belakang. وجد السكينة محمد نبينا السلام صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه Depan dia betul-betul. Depan makam Nabi tu. Nombor yang tengah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum yang tengah ni. Rasulullah tu. Ya Amim, insyaAllah طالع عليك امشي يا زاهد. يا اخوان اصحى الطريق. Sampai belah kanan. Sampai belah kanan. ماشي سيد قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا Boleh pos barang. Macam mana pos barang? Beli kacang, beli kurma untuk Ramadan. Sini direct. سكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله. Okey, soalan. Apa yang pelik pasal lantai ni? Apa dia? Dia sejuk. Kenapa yang putih ni sejuk, lepas tu hitam ni panas? Sebab it's science. Sebabnya yang aircon kat bawah tu dia buat yang bumbung dia sejuk, maksudnya sini sejuk, tapi yang hitam tu tak ada kat bawah. Betul kan? Betul tak? Okey, kita nak pergi Masjid Quba, naik bagi hitam ya. Masya-Allah. يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل Hello guys, welcome back to my سكينة قال يا Sekarang kita berada di Quba Avenue. Satu jalan lurus sampai ke Masjid Quba kat depan sana tu. محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله
Jom. يا أبا الزهراء كم أحن إليك للقبات الخضراء جئت أصلي عليك يا جد الحسنين. Ya, insyaAllah, brother. Alhamdulillah. Egyptian. Ini si orang Malaysia. Malaysia. Dia buat the brother. Ya, Egyptian. Cairo. Madinah Plus. Madinah. Tu macam mana tadi? Okey, 2 orang naik sini boleh duduk. Di belakang macam mana berapa orang? Semua boleh hidup. Alhamdulillah. نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات. Ya, dia hantar kita pergi underground masuk ke jalan bawah tanah. Terus naik ke Masjid Nabawi. Alhamdulillah. حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. يرتوي بالحب Pagi Jumaat masjid penuh. لربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المعرفين زادنا الحب حنينا جئنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد. In my dreams I make my way to Medina, the home and chosen place of our beloved prophet, where all I feel is peace and so much joy around. No better place for me. Yeah, Medina, Medina, Medina to Nabi, Medina, Medina. That's where I wanna be. Medina, Medina, Medina. No, dia tu dia. Medina, Medina. That's where I wanna be. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makan. Medina, I wake with the morning light in Medina. Everywhere I see blue skies, set above these mountains, bright colors fill the streets, a smile on every face, a special place for me. Yeah, Medina, Medina, Medina to Nabi, Medina, Medina. That's where I wanna be. Medina, Medina, Medina to Nabi, Medina, Medina. That's where I wanna be. Oh, oh. Medina, Medina. Oh, oh. Medina, Medina. Okey, insyaAllah kita nak masuk Raubah. يا شرف المدينة
Okay, insyaAllah kita nak masuk Raudah saat lagi. Kita kena guna app Nusuk. Ayah, cinta dari Tuhan, penenang sepanjang zaman. Cinta dari Tuhan, seluas lebih dari lautan. Kau tidak keseorangan, bacalah dengan nama Tuhan. Jawaban segala persoalan. Jatuh, kerap kali ku terjatuh. Rasa pilu, bagai tiada sinar baru. Namun, dalam sendu aku tahu kesetia kasihkanku, oh Tuhanku. Dan kita dah habis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. Dapat tepi terus sampai makam. Ya. Ayah, cinta dari Tuhan, peneman sepanjang zaman. Cinta dari Tuhan, seluas lebih dari lautan. Okey. Berbaris dalam satu barisan. Okey, pegang Ustaz, pegang tali beg Ustaz, Pegang habis. Fokus Ustaz. Okey, ada lagi satu. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Sepanjang zaman, cinta dan Bahkan Jibril kalau datang nak jumpa Nabi, dia akan masuk ikut pintu ni. Di Babun Nisa. perorangan, kau kan temui jalan. Ayah, cinta dari Tuhan, pegangan sepanjang zaman. Cinta dari Tuhan. Ini Telaga Ha. Abu Talha, sedekah yang paling dia sayang untuk semua. Bacalah dengan nama Tuhan. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Rajah, kita kat mana? Masjid Quba. Mengatakan bila mana hijrah Nabi, Kalsum bin Hadab ni, Kalsum bin Hadab ni, benar lagi ketukan. Tok. Sahabat buka. Ya Rasulullah, Sayyidina Umar datang. وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات Mana? Strawberry nak strawberry. Halal strawberry. Strawberry satu bekas ni RM5. Yang ni dia punya takat kecil tu. Dah habis. حبيب الله رسول الله Ibu-ibu ni ramai amarkan pediatur bang murah ini عايزه بابا Ini sekilo berapa? sekilo 40 riyal 2 kilo 70 riyal 3 kilo 100 riyal diskaun bang Ini apa nama? ya halal Ambar. Makan aiskrim Madinah. Hari tu makan aiskrim Mekah. قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا
صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله dekat dalam syurga. Inna hudan jabalin yuhibbuna wa nuhibbu. Ya Allah, kami nak bersama dengan sahabat-sahabat yang berkorban untuk kami, ya Allah. Dan bersama yang berkorban untuk agama Islam, ya Allah. Ya Allah, kami mohon, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah. Saudara mara kami, ya Allah, yang berada di Palestin, ya Allah, yang sebelum ini, ya Allah, dibunuh dengan kejam, ya Allah. Ya Allah, kami malu, ya Allah. Kami tak dapat melakukan apa-apa, ya Allah. Takbir! 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 Haji dan Hajah, kita kat mana? There's something on my mind, on my mind. I just can't get it right, can't get it right. It doesn't go away, doesn't go away. Even though I try to ignore it, I just want peace of mind, I want peace of mind. I feel like breaking down time. Jangan jatuh. Careful. Abi, bila masa pergi atas ni? Bos, kita dekat mana sekarang? Bukit Uhud. Jangan tu lah. Kita sampai kat sini dulu. ذا الجلال والإكرام أنت السلام ومنك السلام تباركت يا. Soalan, mana kubur Sayyidina Hamzah? Kat situ. Nampak tak yang segi empat tu? Yang tu lah tempat semua orang yang mati masa perang Uhud dulu. Ditanam sana. All my life, I know you've been guiding me. You're the one who knows my destiny. I'll be alright, sure that you look after me. Tapi tu mix pula tu. Mix pula dengan orang kita tak kenal. Kadang ada 2 orang, 3 orang, 3 orang. Baru sampai. Saya baru sampai. Macam tak lempok kata. Wah, abang teruk. Nah, kami yang putih tu. Kenal tak Fatih? Tak kenal dah. Fawaz, kenal tak Fawaz? Tak. Jom. Ini bawa hotelnya. Boleh. Seriously? Ini apa? Bila. Ini dapur lah. Bilik sana tak buat memang suruh duduk memang berduduk kat dapur tu kan. Oh, selesa duduk sini. Inside of me and the salam. Yalah, asalkan dia besar. يا ذا الجلال والإكرام أنت السلام ومنك السلام. السلام عليكم يا رسول الله. يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم يا رسول الله. السلام عليكم. Jalan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. And he keeps coming back, always coming back. Yeah, all my life, counting. Okey, lambat. Subhanallah. Oh. And the salam, minka salam.
Oh God, I need your peace, I need your peace. I still believe. Jiwa kita ni berjaya atau tidak, kita boleh tengok pada hari ini. Sekiranya ada perubahan yang baik dalam diri kita, itu lepas pada dekat Bumi Mekah dan Madinah, macam itu juga kita lakukan dekat Malaysia.